Pernah tak anda terfikir, dengan macam-macam isu alam sekitar sekarang ni, kat mana sebenarnya harapan kita untuk masa depan yang lebih hijau? Jawapannya mungkin ada dekat je dengan kita. Jom kita selami macam mana institusi pengajian tinggi kat Malaysia ni sedang menyahut cabaran tersebut. Pemandangan macam ni, rasanya dah biasa sangat kita nampak kan? Sama ada lalu kat media sosial atau nampak depan mata sendiri. Inilah realiti yang kita kena hadap dan ia ingatkan kita yang kita kena buat sesuatu dengan segera. Persoalannya, nak mula dari mana? Nah, di sinilah harapan kita mula bercahaya. Harapan tu ada pada generasi muda yang berada di pusat-pusat ilmu. Mereka ni bukan saja bakal warisi masa depan, tapi mereka jugalah ejen perubahan yang paling berpotensi untuk membentuk masa depan tu. Dan inilah yang membawa kita kepada satu inisiatif kebangsaan yang sangat menarik yang direka khas untuk tukarkan semua idea-idea hebat ni kepada tindakan yang nyata. Jom kita kenal dengan KLAS. Apa tu KLAS? Nama penuhnya Kampus Lestari Anugerah Alam Sekitar. Pendek kata, ini bukan anugerah biasa-biasa. Ia adalah program peringkat kebangsaan yang pertama seumpamanya di Malaysia yang dicipta untuk bagi pengiktirafan dan anugerah kepada usaha-usaha kelestarian di semua institusi pengajian tinggi. Dan program ni bukan calang-calang tau. Penganjurnya adalah Jabatan Alam Sekitar sendiri dan mereka bekerjasama rapat dengan dua kementerian utama, Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Pendidikan. Ini dah tunjukkan betapa seriusnya kerajaan kita dalam agenda kelestarian ni. Kelas ni bukanlah satu idea yang muncul tiba-tiba. Perjalanan dia sebenarnya panjang. Boleh kata ia adalah kemuncak evolusi dasar alam sekitar negara kita yang dah bermula sejak tahun 1974 lagi. Lepas kejayaan program CUNG untuk sekolah, SLAS pada tahun 2005, barulah idea untuk kelas ni dicetuskan pada 2019 dan akhirnya ia akan dilancarkan secara rasmi pada tahun 2025. Okey, jadi macam mana sebenarnya program yang hebat ni berfungsi? Apa perincian dia? Jom kita bedah siasat. Kalau kita tengok logo KLAS ni sendiri, setiap elemen tu ada cerita dia. Topi mortabak tu jelas melambangkan peranan penting dunia akademik. 8 helai daun tu pula mewakili 8 tonggak utama kelestarian. Dan gabungan warna biru dan hijau melambangkan matlamat akhir kita, keharmonian antara manusia dengan alam sekitar. Soalan penting ni, kampus anda layak tak untuk menyertai program ni? Jawapannya, sudah tentu. Program ni memang terbuka luas untuk semua kategori institusi pengajian tinggi dekat Malaysia. Tak kiralah anda dari Universiti Awam, IPTS, Politeknik, College Community ataupun Institut Pendidikan Guru. Semua dijemput serta. Memang tak ada yang terkecuali. Cara program ni berjalan pun sangat sistematik. Ia guna kitaran 2 tahun. Senang je nak faham. Tahun pertama adalah fasa persediaan. Masa untuk kampus daftar, lancarkan inisiatif kelestarian mereka. Masuk tahun kedua, barulah fasa penilaian bermula, di mana semua usaha tu akan dinilai sebelum juara diumumkan. Kriteria penilaian dia pula, memang komprehensif. Semuanya diambil kira. Daripada dasar dan tabir urus di peringkat tertinggi, sampailah ke perkara-perkara praktikal macam cara kampus uruskan tenaga, air, sisa buangan dan juga sejauh mana mereka melabur dalam pembinaan infrastruktur hijau. Dan sudah tentulah usaha keras pasti ada ganjarannya. Pemenang bagi setiap kategori akan membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM20,000. Tapi, pada saya, apa yang lebih bernilai daripada wang tunai itu adalah pengiktirafan rasmi ni. Bayangkan, sijil yang ditandatangani sendiri oleh menteri. Itu satu prestij, satu pengesahan yang sangat besar untuk komitmen sesebuah institusi. Sekarang, apa kata kita zoom out sikit? Jom kita tengok gambaran yang lebih besar dan fahamkan kenapa program KLAS ni sebenarnya lebih dari sekadar satu pertandingan. KLAS ni ada 5 objektif teras. Ia bukan setakat nak wujudkan kampus yang hijau secara fizikal je, tapi juga nak bina sistem tadbir urus yang mantap, nak galakkan lebih ramai komuniti terlibat dan yang paling penting sekali, ia nak jadikan institusi pengajian tinggi ni sebagai ejen perubahan. Matlamat utama KLAS ni memang sangat besar. Ia mahu menjadikan universiti dan kolej kita bukan lagi sekadar pusat ilmu, tapi menjadi influencer yang sebenar, pempengaruh yang memacu agenda kelestarian bukan sahaja di dalam kampus tapi untuk seluruh masyarakat Malaysia.
Dan ini menunjukkan betapa pentingnya tindakan di peringkat kampus. Setiap inisiatif yang dibuat bawah KLIS ni sebenarnya selari dengan agenda global. Ia berkait secara langsung dengan Matlamat Pembangunan Mampan atau SDG oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi, tindakan lokal kita memberi impak global. Jadi, selepas kita lihat semua ni, apa kesimpulan yang boleh kita buat? Jelas sekali KLAS ni bukan sekadar satu anugerah tahunan. Ia adalah satu strategi jangka panjang, satu pelan tindakan kebangsaan yang direka untuk pastikan kelestarian menjadi sebahagian daripada DNA setiap institusi pengajian tinggi di negara kita. Persoalan terakhir ni bukanlah untuk dijawab sekarang tapi untuk kita sama-sama renungkan. Program KLAS dah sediakan pentas, dah sediakan kerangka. Sekarang terpulang pada setiap kampus untuk menyahut cabaran ni dan tunjukkan kepada kita semua jalan ke arah masa depan Malaysia yang lebih mampan dan lestari.